kita nak ikat perut, kita nak menahan diri daripada mewah ni, bukan selama-lamanya. Bukan selama-lamanya. Bersabar dulu. Delay gratification. Apa ya, saya bahasa Melayu apa ya? Delay gratification. Menangguhkan kepuasan. Sabar dulu, tuan-tuan. Sabar. Okay, sabar dulu. Tapi saya ni, tuan-tuan, saya Alhamdulillah, pengalaman saya dipenjarakan 2 tahun tu, dari sudut diri saya lah, tuan-tuan. Saya rasa macam kita dah pernah hidup lebih miskin daripada orang miskin. Lebih susah daripada orang miskin. Jadi pada saya hidup biasa-biasa tu saya dah rasa mewah dah. Dapat makan biasa-biasa, nasi lemak, roti canai. Roti canai saya dalam penjara, saya boleh makan kalau boleh pun sebulan sekali je. Nasi lemak sebulan sekali je kalau boleh makan. Itu pun kalau isteri saya hulurkan duit, datang ziarah, hulurkan duit. Bolehlah beli dekat kantin penjara tu. Jadi saya dah biasa dah hidup macam tu. Hidup dengan dalam sel tu tak ada apa, 3 helai pakaian je 2 tahun tu. Pakaian pun tak ada colour, serba putih. Serba putih je. Waktu saya bebas penjara tu, antara benda yang saya rasa serabut tu, pakaian yang warna-warni tu. Saya rasa, aduh, serabutnya. Saya dah biasa serbi putih. Lepas tu pakaian 3, bila balik rumah, banyaknya pakaian saya. Saya hari ni blazer, blazer saja saya tak tahu berapa. Jadi pengalaman tu ialah susah. Saya pun tak suka masuk penjara. Tapi pengalaman tu Allah Ta'ala didik kita jadi kita kaya. Sebab kita hidup biasa-biasa. Jadi belajarlah, tuan-puan. Biasakan. Jangan terikut-ikutlah dengan gaya hidup mewah tu. Sebab akhir sekali pada saya kegembiraan kita ialah kegembiraan kita ialah bila kita boleh bagi yang terbaik kepada orang yang kita sayangi. Bukan tentang diri kita. Kita boleh menjadikan hidup orang lain lebih baik. Itu gembira yang tak pernah habis, tuan-puan.